Dia bayam crispy. Ya, bayam crispy, krepek pisang. Kira macam mana bayam crispy? Ya, saya. Kira macam mana? Ya, bayam crispy ni 500 gram 27 saja. Kalau krepek Krepek 500 gram 27 juga. Okey, minta setengah-setengah. Boleh, kita ya. Okay, ni bayam crispy kita buat dengan kasih sayang tau. Kita goreng panas lagi kat sini. Dah rasa belum? Rasa dulu kat sini. Boleh? Kena rasa Rasa? dulu. Terima kasih. Tak rasa tak tahu nanti. Macam mana? Rangup pahit-pahit. Kata dia nak kata kan. Okay, Yang masak pada panas sini Ya, sini memang panas. Kita buat fresh-fresh. Macam biasa lah kat sini kita timbang. Okay. RM527. Okay. Yang penting bayam kita tak rasa kosong. Kita rasa rempah lagi. Ya betul, rasa rempah. Dah try belum pisang dia? Try Belum. dulu. Terima kasih. Terasa tak pisang kita buat dengan kasih sayang ni? Oh, belum tak makan sangat. Ha? Dia tak makan sangat. Sedap. Beleng-beleng je. Kat sini memang kita pakai pisang tanduk. Berantem-berantem pisang tanduk. Sebabkan pisang ni panas lagi, saya ikat tepi dulu tau. Okey, boleh. Nanti dia lemau. Okey, 500 gram. Tengok. Dia tak tipu. Okey. Ni kita ikat tepi dulu ya sebab panas lagi. Okey. Nanti dia beruap. Ya, betul. Kalau kita ikat nanti dia lemau. Okey, dah siap. Bayam 500 gram dengan pisang 500 gram. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Kita macam-macam kat sini ada. Okay. Kita sedia packing pun ada tau. Ni pun spread semua hari ni punya. Kita ada inang. Kalau inang 500 gram RM20 je. Kalau 250 gram RM10. Okey. Ni yang bayam tadi. Ni yang pisang. Next kita ada tempe crispy. Tempe. Tempe itu awak rasa. Tempe Awak. dia. Terima kasih. Sedap. Oh, tipis-tipis. Tempe pun sama macam harga pisang. 500 gram RM27 saja. Okey. Next kita ada paling famous kat sini. Kita ada rempeyek. Rempeyek. Kita ada 3 jenis. Tumpi, kacang dan dengan kacang tanah. Okey. 500 gram RM20 saja. Semua harga Yang sama berapa lah? tau? Ya betul. Kat sini Okey. semua oleh-oleh. Datang sini wajib bawa oleh-oleh balik tau. Okey. Dekat Warung Bunda Taman Dahlia ni kita operasi setiap hari Selasa hingga hari Ahad 7 pagi hingga 2 petang. 7 pagi, 2 petang. Ya betul. Okey. Korang-korang jangan lupa tau dekat sini korang tak boleh lambat tau. Dalam pukul 1 dah banyak habis. So korang kena datang cepat-cepat. Okey. Okey, bye-bye. Terima kasih. Sama.